Okey, ni barang dia untuk hari ni kali ni kita buat dalam kereta je sebab barang kereta semua kan. Okey, jom kita buka. Okey, ni penutup cap untuk sport ring. Sebab saya punya sport ring tu cap dia dah macam buruk dah kan. Dah kuning-kuning, so saya beli baru. Harga dia ni yang OEM punya, harga pun tak mahal, dalam RM2.70 saja. Alright, jom kita pergi pasang. Cun dia lamanya. So korang congkeh dulu. Saya sepatutnya guna apa? Pen ni lupa keluar pula. Okey. Yalah, pakai apa yang boleh. Kan dah buruk, nampak beza dia. Taruh yang baru masuk. Ush, enggak lah. Ui, ini kalau tanggal ni. Kita tukar yang lain. Okey. Masuk nanti. Nampak. Dia memang longgar tau, tapi nak buka ni macam seksa lagi. So itu. Dan nanti saya pasang lah yang tu. Kan pasang semua nak tunjuk kan. So tu je lah. Kalau korang minat nak beli, nanti saya share link dia. Oh, panas kat luar. Saya share link dia untuk korang beli kalau rim korang pun dah buruk lah. Korang nak baru sikit. So itu je lah. Jangan lupa share dan like dan subscribe. Assalamualaikum.